tentang doktor bagi administration ataupun kepakaran bagi administration. Itu yang saya sebut tadi, bidang public health, MPH, Master in Public Health. Maksudnya berurusan tak tengok passion lagi dah, cuma berurusan dengan statistik dan pentadbiran saja. Ada beberapa public health, dia ada banyak cabang dia. Antaranya ialah bagi occupational health sebagai contoh, bagi kesihatan pekerja. Dan ada lagi lah bagian-bagian dia. Ini antara contoh yang kalau tak minat sangat nak pada masa dan tak minat sangat pada bidang klinikal. Itu pada public health. Itu public health ni merujuk kepada administration. Dan biasanya public health ni yang kita tengokkan, yang pakar-pakar public health ni setiap daerah kan ada seorang ketua doktor ataupun kita panggil pegawai kesihatan. Pegawai kesihatan ni ketua kesihatan untuk daerah tu. Bawah tu ada klinik-klinik dan sebagainya ya. Anda biasa pegawai kesihatan ni ialah dia ada master di dalam public health. Jadi kalau nak jadi pegawai kesihatan nanti ambil master di dalam public health ya. Ataupun yang kerja bagian di peringkat negeri sebagai contohnya, yang pegang bagian vektor sebagai contoh, yang jaga bagian nyamuk vektor, ini pun sama. Dia ada master dalam bidang public health. Pentadbiran saja. Dia buat statistik tengok kes denggi meningkat. Bila meningkat, apa semua dia kira ada software apa semua, kita kena spray kat sini. Buat spray buat program ni. Itu contohnya. Kemudian soalan tentang apa? Tentang apabila kerja nanti kan untuk kita mahir setiap bidang. Jadi sebenarnya kerja masa semua nantinya kita pertama sekali kan kena inisiatif sendiri untuk baca balik, untuk study balik, tengok balik. Itu pertama. Yang kedua ni, pertama bila kita masuk setiap department kan, sebagai contoh kita sekarang department ortopedi, kita nak masuk bidang ONG, dan ONG itu lama dah tinggal. Mungkin first posting lama tak sentuh ya. Biasanya bila kita masuk bidang ONG itu, kita kena ingat bahawa kita bila kita masuk hari pertama tu mereka tak akan lepaskan kita untuk buat kerja seseorang. Biasanya ada kerja dipanggil tagging ya. Tagging ni maksudnya kita kena attach dengan hospital yang lama di bawah pengawasan LO dan juga specialist tagging. Kena follow dia. Lepas semua follow dia, bisnes follow dia. Pergi tandas jangan follow. Kena ikut dia je. Dia buat kerja macam mana. Dan masa sama kita study, bawa buku, belik, tengok search internet ya. Sekarang dah canggih kan. Boleh search internet, tengok untuk kita recall balik. Dan kerja semua ni sebenarnya dia lebih pada attitude sebenarnya. Knowledge tu penting juga, knowledge sangat penting. Sebab tu bidang perubatan ni kan, perasan tak bidang perubatan ni, dia yang pentingnya lulus atau gagal je. Dekat sini pun sama kan, lulus gagal. Lulus A ke B ke C ke tak penting. Paling penting lulus. Ya, dekat Malaysia pun sama, paling penting lulus. A ke B ke C ke sama je, hampir sama. Sebabnya bila kerja nanti kosong-kosong balik, paling penting sekali yang pakar nak tengok, yang supervisor kita nak tengok ni ialah sikap kita, attitude kita sebenarnya. Ya, sebab ramai para doktor ni yang salah attitude, belajar bagus ya, tapi nak kerja tak boleh sebabnya salah attitude. Ya, jiwa tak tahan jiwa. Sebagai contoh ya, ambil darah. Setiap hari kena ambil darah. Ambil darah masa tak cukup dah. Sedangkan botol darah ni banyak lagi. Ini yang pernah berlaku ya, kawan saya buat ya, pernah berlaku. Jadi dia pernah darah kat pesakit ni ambil banyak sedut terus, dia isi semua botol. Sebab tu darah ni atas, yang tabung tu atas nama orang lain. Dia malas sangat diisi setiap botol. Isi semua cukup. Berlaku dan banyak berlaku tentang semuanya. Attitude ya. Malas sangat ya. Sebab itulah yang peringkat house semua ni knowledge penting. Tapi paling penting adalah attitude. Dan ada juga ya yang berlaku yang attitude ni ya. Katakan patient yang kena operate, kena buat cesarean section, emergency, cepat-cepat kena post-OT. Antara tukar house semua dia kena order darah. Kena telefon yang pusat darah ya, blood bank ke hospital tu, nak standby darah. Cek darah sakit darah apa, standby darah. Sebab takut-takut ya, bila operator tu pendarahan banyak ya, darah tu dah habis dah, cepat-cepat transfuse. Dan biasa kalau dah masuk cesarean section ni, boleh katakan hampir semua lah, hampir semua tak perlu transfer darah pun, cuma standby je. Hampir semua ya, operate darah, dapat control bleeding ya, lepas tu dia jadi semula semua masa buat, tak perlu transfer darah. Dan ada juga hal semua ni yang dia malas kan ya, sebab sibuk sangat kan, bila post emergency case tu pakar sini dah darah,
Dia tak buat lagi. Tak buat lagi, tapi dah ada kata. Dah ada. Ya. Sekali buat, ya, selamat. Pasien tak perlu transfuse darah. Okeylah, tak ada siapa tahu. Kali kedua buat, ya, pasien tak perlu transfuse darah. Okey, tak apa, tak siapa tahu. Kali ketiga buat, dia mengharapkan bersama. Rupa-rupanya masuk operation tu ada excessive bleeding, banyak pendarahan berlaku. Dan pakar kata, cepat pergi ambil darah yang awak order tu. Tak order lagi. Tadi kata dah order. Report kata dah order, apa buat report kata dah order. Kenapa tak order lagi? Ini kena, ya. Kena sampai kena extend. Nanti kena extend 6 bulan department tu. 6 bulan kena extend department NG. Sebab apa? Sebab ya, belajar bagus tapi attitude. Masalah attitude tu, ya. Dan katakan kalau tak ada cakap tak ada. Orang akan boleh tolong, pakar boleh tolong. Kita punya yang rakan sekerja boleh tolong. Ini sangat penting attitude ni, tuan-tuan semua. Ya. Sebab itulah yang antara yang pakar nak tengok sangat supaya nak tengok sangat kita masa kerja nanti kan, knowledge nombor 2 sebab knowledge hampir sama. Dapat B ke dapat C ke masa dekat universiti ni, hampir sama knowledge. Bila masa tu kosong-kosong balik, ya. Yang paling penting ialah attitude. Sangat-sangat penting attitude. Kejujuran kita. Kalau tak buat, dia kata buat. Ya. Tak buat lagi tapi kita cakap buat. Itu sangat bahaya. Ya. Dan kalau buat, kena buat documentation properly. Dah buat ini. Jadi orang tak confuse. Itu lepas tu antara attitude ni ialah cara kita nak komunikasi dengan pesakit, ya. Nak komunikasi, ya, cara kita sebab dekat klinik kerja nanti kan, cara kita nak approach pesakit, senyum apa semua, ya. Saya ada seorang kawan saya lah. Jadi panjang pula. Ingat nak kejap je. Sikit boleh seminit, Saya ada seorang kawan saya ni. Saya ni mungkin sambung pada presentation tadi mula-mula, ya. Tentang attitude lah, ya. Jadi dia buka klinik. Di sebuah tempat lah, tak ada KL, ya. Dia buka klinik, dah habis tahun klinik dia telah menghabiskan hampir RM160,000, ya, untuk klinik dia. Dan setengah dia, ya. Pesakit sekarang berapa orang sehari? Ya, pasien sekarang berapa orang sehari yang datang klinik? Dia kata seorang. Seorang pesakit itu kecil saja. Macam mana seorang je? Nak makan apa? Paling banyak berapa orang? Setakat ni paling banyak 2 orang, dia kata. Kat klinik dia. Ya. Saya pun, ya, sebab saya dengan dia dah rapat, ya, kita pun bolehlah kita nak open cakap sini pun tak apa, ya. Cuba fikir kenapa pasien, ya. Memang betul pada peringkat awal kan, pasien datang seorang memang betul macam tu. Tapi biasa kita sebagai doktor bagus, pasien tu datang seorang, dia balik. Kita kena ingat, dia akan sakit lagi. Dia akan datang balik. Dia pun ada anak, akan bawa anak dia. Ada isteri, akan bawa isteri dia. Ada kawan akan bawa isteri datang balik, ya. Dan bila seorang tu, bulan pertama seorang, bulan kedua tu mungkin jadi 5 orang, bulan keempat tu mungkin jadi 10 orang, bulan kelima boleh jadi 20 orang. Itu cara kita ikat doktor dengan attitude kita. Tapi dengan cara awak ni, kita dia direct, ya. Dah rapat dengan dia kan, tak ada masalah. Kita tegur secara direct pun, ya. Dengan cara awak ni sebab dia kerap datang tempat saya untuk buat lokal, ya. Kita panggil sebagai part time. Dan bila dia datang kerja tempat saya ni, ada patient complain. Sebab attitude dia, sikap dia. Saya kata macam mana dia patient datang kan, dia cakap sekejap je. Ya, duduk. Ya. Sakit apa ni? Sakit apa? Tulis. Okey, bantu semua. Okey, tunggu kat luar, ambil buat. Ya. Patient sekali jumpa dia, tobat lahung tak nak datang dah, jumpa dia lagi. Kemudian dia dengan cara sama, tobat lahung tak akan datang lagi klinik dia dan tak akan bawa anak tu ke klinik dia. So patient dia nak cari komunikasi, senyum, sentuhan. Dia kena askaltik sikit, ya, sentuhan, ya. Kalau budak tu kita cek apa semua, cek tangan ada ruang ke kosong kepala dia, ya. Dan kalau boleh, ya, antaranya kita doa sikit tu dia, insyaAllah lah, ya. Kita doakan, ya, kita doa supaya cepat sembuh, soal hajat sikit, ya. Sedekah sikit supaya cepat sembuh, ya. Doa sama-sama, insyaAllah, ya. Nanti makan buah baju bismillah, insyaAllah, ya. Nampak cantik, ni orang akan datang balik. Itu attitude. Dan dengan cara tu saya kata, dekat klinik awak cara sama tak? Dia kata, macam ni lah, saya macam ni, stay saja memang, sebab tu pasien tak datang. Ya. Yang betul-betul kena ubah sikap, sebab dia kata dia nak ubah. Nak pindah klinik tu ke tempat lagi sesuai. Dan mungkin akan menelan kos ratusan ribu ringgit nanti. Saya kata nak pindah klinik tu benda yang seterusnya. Ya. Yang nombor satunya kena ubah sikap terlebih dahulu.
Ya, bila awak datang sebotol dia ya. Bila awak datang sini, abang datang sini bang, abang masuk satu shiftnya, ya, biasa ada satu komplain ataupun dua komplain. Pasal abang, passion komplain. Itu yang komplain, yang rasa hati yang tak nak komplain lagi ramai. Sedangkan saya kerjakan sudah 3 tahun, satu komplain pun tak ada lagi. Satu komplain tak ada lagi ya. Apa kena nilai? Yang paling penting attitude sebenarnya. Sebetulnya kerja nanti kan, paling penting attitude kena ikat pesakit tu dengan cara kita. Ya, kita rawat pesakit tu. Senyum, bagi salam, doakan, ya. Ada touching ya. Itu dia. Maaflah panjang pula ya. Wallahu a'lam ya.